Okey, saya ada beli satu barang ni, penimbang berat. Penimbang ni dia pelik sikit, dia digital dan boleh rekod dalam handphone katanya. Right, ini dia. Nampak? Slim, tempered glass, step on. Display pun besar. Okey, yang ini tak guna bateri, dia guna charge Dia bagi charger. Lepas tu manual. Yang ni timbang ni. Timbang ni macam ringan sangat dia. Okay, dia kena on dia ni. Ni USB dia untuk korang charge. Nak on ke? Nampak? On je tak? Dan benda ni korang boleh ada Bluetooth ni. Nampak? Korang kena download dulu dia punya apps. Mana apps dia pun tak tahu. Oh, saya dekat menu ni tadi. Ni apps dia. Ok, saya download jap. Alright, lepas korang download apps dia, korang buka. Ok. Ok. Oh, kena login pakai email pula. Ok, saya login jap Ok, lepas dia dah masuk email, dia akan hantar verified code ni dekat korang punya email lah. Lepas tu type password. Ok, dia keluar macam ni korang tekan next lah. Birthday pula. Macam hal lah. Birthday lah, apalah. Tinggi. Okey, dah. Korang tekan okey. Okey. Tekan data ni. Alright. Add device. Okey, dia suruh saya duduk ni. Sekejap saya test dulu. Boleh tak boleh? Nampak? Okey. Ni dah keluar tu. Dia tahan berat dia. Lepas tu dia akan keluar ni. BMI ada, fat ada. Okey. Air kurang. So itu je lah. Sebab harga dia pun murah, dalam belas-belas ringgit je. Jadi saya rasa macam baloi lah untuk korang beli benda ni. Kan? Lepas tu dia tak ada bateri. Just charge je kalau nak pakai. So kalau korang berminat, nanti saya share link dia. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.